Wah, rumah sudah cantik. Kalau asal you tengok video yang dulu, okey, sini memang tak ada, pintu sini separuh saja. So kita sudah buat besar. Okey. So sekarang rumah ni dah 90% siap. Okey, boleh nampak mozaik, cat, pintu, tingkap semua sudah siap. Yang dulu punya semua kita sudah design. So banyak kos kita letak untuk buat satu rumah. So ini nanti kita akan buat satu safety door. Sekarang safety door tu belum pasang. Okey. Dalam kita punya pasal ceiling, cat sudah okey. Okey, pun letak SPC. Ini memang SPC, bukan yang untuk vinyl tu. Bukan memang SPC. Kita bagi punya barang memang kualiti punya. Okey, rakam semua. Dulu tak ada mozaik, kita semua dah bikin mozaik, tabletop. So kita bagi pembeli semua ada kualiti dengan barang-barang sudah siap. Okey. Rakam masih ada tanah lagi. Okey. Rumah ni asal dia punya ceiling sangat tinggi dan kita semua sudah buat pasal ceiling. Okey. Okey. Ini bilik air dengan bilik tandas. Tengah buat lagi, belum siap. So nanti kita akan letak mozaik juga. Okey. So bilik-bilik semua sudah bikin SPC dengan sudah cat. Okey. So biasa satu rumah kita nak letak at least lah mau 40,000, 50,000 untuk bikin satu rumah. Baru cukup. Okey. So bukan kita cincai buat saja. Okey, nanti kita kalau cincai buat nanti pembeli pun datang balik. Okey. So tuan rumah, kalau you nak jual rumah tapi you punya rumah ada yang apa isu ke, condition isu ke, tak apa. Jadi you nak jual saja. Okey, boleh PM saya, Yong tahu. Saya boleh bantu anda.